Aku kena scam. Dia cakap cili kering ni tak pedas. Pedas bengong. Aku sakit-sakit perut cik. Beret kau tahu tak? Aduh, ni siapa nak ganti balik ni? Hi gorgeous people, welcome back to my vlog. Hari ni tak tahu dia macam mood tiba-tiba nak buat something special, something yang macam sedap, something yang macam bila lelaki aku balik macam kalau jadi aku nak minta dia apa. Cik, macam tu Paul lelaki. Sekatilah lelaki aku, bukan lelaki kau. Jom kita tengok apa aku nak masak. So let's go. Lah, ni macam mana aku nak potong daging ni? Ada orang cakap kena potong ikut urat kan? Baik, tak nak sekarang. Sekarang je lah. Yang kecil nak buat apa? Masak sekali lah. Habis yang ni nak buat apa? Okay, aku rasa aku pakai ni kot. Ni je kot. So aku potong sikit. Kecil macam tu. Bau daging. Aku dah lah lupa nak beli tempat asap pisau tu. Boleh lah. So macam ni. Macam ni dia potong dia. Ya Allah. Oh macam tu. Weh, aku potong. Tak, sebab aku tak pernah pun masak daging kat rumah. Selalu masak ikan, ayam lah. Macam tu je lah. Macam daging ni kan licin. So, macam tu lah. So, aku nak potong ni sekejap. I'll be right back. Korang ada jumpa method yang paling senang. Kau gunting je daging ni. Buat apa nak potong pakai pisau? Lah, daripada tadi aku struggle. Aku pergi potong. Rupa-rupanya kau gunting je guys. Hidung aku ni, potong lagi. I tengah rebus cili kering tu macam sok set hidung. Tengok tu. Halah. Tapi ni aku tak tahu aku potong macam mana. So korang janganlah judge. Korang tengok je. Astagfirullahalazim. Ya Allah, buruk betul Bahan-bahan yang kita perlukan, yang ni sebenarnya aku nak masak daging dendeng. Sebenarnya aku nak masak daging belengas, tapi disebabkan aku tak ada sos cili, so aku tukar resepi daripada daging belengas ke daging dendeng. Tapi sebab daging dendeng ni dia senang. Okay, anyways, kita perlukan daging, of course ada nama daging, takkan kau nak pakai ayam pula. Lepas tu kita ada cili kering, yang ni kita rebus dulu dalam 1 genggam. Tak 1 genggam pun, aku rasa lebih 1 genggam ni, tak pelantar lah. Lepas tu kita perlukan bawang merah, bawang putih, halia setengah inci. Bawang merah ni 1 biji setengah aku letak. Lepas tu dengan belacan. Sebenarnya tak ada belacan, tapi aku suka tambah belacan sebab aku suka belacan, suka hati aku lah kan. Okay, so aku nak rebus daging ni ikut formula 5-37 lah. Dah macam matematik. Cara dia macam mana? 5 minit rendamkan dalam air yang mendidih ni. Lepas 5 minit tu kau tutup api. Lepas tu tunggu 30 minit macam tu. Dah rehat 30 minit, tutup. Sambil tutup lah. Tutup dengan penutup. And then sambung balik, rebus 7 minit macam tu. Kita nak tengok jadi ke tak. Okay, penyepit aku terebus dalam air mendidih ni 5 minit. Okay, so dah mendidih. Nampak tu. So kita boleh tutup dia untuk 30 minit. Lepas tu lah rabun. Kita sambung 7 minit pula. Okey dah 7 minit pula. Dah 30 minit. So jom kita sambung boil dia 7 minit pula. Tadi dia taklah keras sangat. Dia boleh makan lagi lah. Cuma dia liat sikit. So ni lagi 7 minit. Aku nak tengok macam mana. Okey dah 7 minit. Nampak air dah kering. Sekejap aku akan buktikan daging ni lembut, nampak? Lembut. Sekejap. Tengok sekejap je aku gigit. Dah lembut. Jadi 5.37. Korang ikut 5.37. 5.37. Sedap sumpah tak tipu. Lembut. Jadi aku rasa sebelum tu kita kena tumbuk daging tu. So mana aku punya tempat tumbuk? Oh lupa. Alah tak ada. Tapi aku dia punya lesung je. Ni je. Boleh ke? Tak nak tumbuk kat mana? Takkan aku nak pergi pinjam jiran sebelah. Tak nak lah, malu. Kita pindahkan daging ni dalam ni dulu. Tumbuk kat sini je lah Alah, janji tumbuk lah. Kau bayangkan kan muka orang-orang yang menyakitkan hati kau kan. Yang play victim kan. Tu kau tumbuk.
Mampus kau. Ambil kau. Sorok pula tumbuk. Tengok ni. Jadi lepeh. Cantik lah. Okay, so jom kita letak kicap. Aku tertinggal lagi satu bahan. Patutnya kena potong serai masuk dalam ni. Lepas tu kita blend. Okay, jom. Cepat dah lapar. Tu kacau. Boleh. Meletup. Aku dah kata meletup. Satu ni tak payah goreng lama pun. Sekejap je. Sebab nak bagi daging dia caramelize. Lepas tu kita blend bahan-bahan tadi. Kita blend dia wang. Dia dah jadi hitam macam tu. So, kita dah boleh angkat. Masukkan bahan blend bawang semua tadi. Bapak kau sakit. Aduh, minyak dia mengecik kat tangan aku. Tengok tu. Lepas tu sambil-sambil aku nak blend cili kering. Ni kita blend asing lah. So kita dah blend. Cantik tak? Cantik tau. So, kita tambahlah minyak lagi sikit sebab yelah, cili kan kena pakai banyak. Kalau sambal kena pakai banyak minyak. Kau jangan tanya banyaknya minyak. Memang kena pakai banyak minyak. Tuang dia. Jahat betul lah. Bapak kau sakit. Kacau dia macam ni. Masak sekejap lah. Lepas tu kacau-kacau lagi. Lepas tu tutup. Sebab tak nak bagi dia meletup. Tu jadi macam kat belakang tu. Aku ni dah beli wallpaper tau. Nak tukar yang belakang tu. Tapi Haziq lupa je nak tolong buka. Aku lupa. Patutnya kena letak air rebusan daging dalam ni. Aku pergi buang. Sebab dah kering. Macam mana? Letak air biasa je lah. Dia dah pecah minyak. Nampak tu. Tutup. So, daun limau purut. Carik-carikkan dia. Basuh dulu ni tak basuh. Cantik kan daun limau purut tu. Kicap satu cawan je. Satu cawan ke ni. Sebab dia memang pakai banyak kicap. So, kita letak je. Macam pondan jadi kacau. Sabar lagi. Astagfirullahaladzim. Aku rasa memang dah nak habis dah kicap aku ni. Bagus. Sebab sambal aku terlalu banyak. So kicap dia memang kena banyak sampai dia hitam. Nampak tu. Dah hitam ke? Kat sini macam tak nampak hitam. Kat kamera nampak hitam. Tak apa, kita masakkan dia dulu lagi. Baru kita letak daging. Lepas tu kita letak daging. Kita kacau. Selipah dah dapur aku. Nampak tak? Nampak tak? Kita boleh letak lagi sikit limau nipis. Daun limau nipis and also cili padi potong. Yang ni. Aku rasa kalau daun limau nipis ni tak cukup, boleh tambah lagi. Dah pula. Aku letak dalam 8 biji. Ikut korang nak tak banyak macam mana, bagi kek lah, nampak? Jadi pula daging dendeng aku. Jadi. So jom kita makan. Okay, kita ada daging dendeng, kacang panjang dengan nasi putih. Kau tengok aku pakai double sarung tangan sebab tangan aku ni jenis sensitif. Dia tak boleh kena cili. And tangan aku sekarang dah mengelupas tau jari-jari ni. So sakit lah. And also yang bangang ni aku ni tadi, aku dah potong cili. Lepas tu aku sesama. Aku dah usah tangan, tapi aku tak basuh guna sabun. Aku perlu pakai ini. Tengok, pijau hidung aku. Dua-dua tangan aku tengah pijau. So tak apa anyway. So jom kita makan. Bapak, panas. Panas. Bismillahirrahmanirrahim. Kita rasa dulu daging dia. Bismillah. Sedap. Pedas sikit lah, tapi sedap. Jom kita ambil sikit nasi.
Sumpah sedap. Betul. Actually, ni first time aku masak daging. And ni first time aku buat daging dinding. Alhamdulillah jadi. Nah. Boleh buat untuk kahwin, boleh buat untuk raya. Kan? Sudahlah, aku nak tengok TV saya makan. Okay, so tu je lah. Pedas. Aku tak cakap. Okay, so tu je lah daripada I. So, ini saja je. Aku tu lebih rajin hari ni sebab aku buat kan. Anyways, kalau korang teringin nak try, korang boleh lah try resipi ni. Sebenarnya resipi ni pun aku ambil daripada orang lain juga. Bye, thank you for watching. Jangan lupa subscribe, comment and share. Bye.